Ada Habib datang kan negara kita ni. Habib bagi ceramah, Habib datang, hujan terus negara kita. Perasan tak 2-3 hari ni sejuk? Perasan tak 2-3 hari ni hujan? Sebelum ni panas. Masya Allah Habib. Saya terbaca komen dekat TikTok. Pengguna-pengguna TikTok ni ada komen. Kan ada Habib datang kan negara kita ni. Habib bagi ceramah, komen kat bawah tu, Masya Allah Habib datang, hujan terus negara kita. Perasan tak 2-3 hari ni sejuk? Perasan tak 2-3 hari ni hujan? Sebelum ni panas. Masya Allah Habib. Nabi SAW sebut dalam hadis, ketika mana di zaman Nabi SAW pernah berlaku anak Nabi SAW, Nabi Ibrahim meninggal kan? Apa yang berlaku pada hari itu? Gerhana matahari. Sehingga kan ada para sahabat yang kata, oh ni gerhana ni sebab Ibrahim meninggal ni. Nabi kata apa? Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifan li mauti ahad wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Dia tidak pernah menjadi gerhana disebabkan oleh kerana kehidupan seseorang ataupun kematiannya. Sudah-sudah membesarkan lebih pada had ni. Kalau dia tak datang pun hujan juga kalau Allah Ta'ala nak hujankan. Bahkan negara Habib tu panas, kering kontang. Padang pasir pun perang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering, tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Saya bukanlah nak hina manusia, tapi kita nak angkat manusia lebih-lebih sangat ni pasal apa? Ini benda-benda khurafat. Tapi cuba tengok, dia hanya kaitkan dengan benda yang baik. Itu masa Habib datang, ringgit jatuh, tak nak kaitkan. Habib datang negara kita, ringgit jatuh nampaknya, tak nak kait. Sebab dia tak terfikir yang tu. Banyak benda-benda yang lain yang kita tak suka berlaku. Kenapa kita tak kaitkan dengan kedatangan Habib tu? Kerana tak ada kaitan. Sama jugalah macam benda lain pun tak ada kaitan. Maka kita perlu sedar benda ni. Kemudian hadirin mukminin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, syirik dan kufur berlaku disebabkan oleh kerana kibir, oleh kerana besar diri, takabur. Ini berlaku kepada Firaun. Firaun mengaku, alaysa li mulku Misr? Bukankah aku ni menguasai Mesir? Mesir berada di bawah kekuasaanku. Wa hadhil anhar tajri min tahti. Dan sungai-sungai ini berlalu di bawah kuasaku. Kamu tak nampak ke? Afala tubsirun? Kamu tak nampak ke? Itu soalan Firaun, sehingga dia besar diri dan mengaku sebagai Tuhan. Allah orang untuk syirik, untuk sembah dia. Dan benda ni bukan hanya berlaku pada syirik, benda ni juga berlaku pada khurafat. Sebahagian daripada kitab-kitab sufi mendakwa tok guru dia berada pada tahap wali kutub, menguasai alam. Kalau tok guru dia sebut kun fayakun, bila kata kun aja jadi, maka jadi. Amboi, dia punya dahsyat. Bahkan ada tok guru tarikat yang mendakwa guru dia boleh panggil roh manusia walaupun dalam keadaan tidur. Ni ada documented, ada dalam buku. Tuan-tuan pernah kena panggil? Tengah-tengah tidur rasa roh tak ada, nak bangun tak boleh. Pasal apa? Saya roh sedang meeting dengan wali sekian-sekian. Ini khurafat, dipercayai sebagai sebahagian daripada agama. Bahkan ada yang mendakwa wali-wali kutub yang jaga alam ni. Allah tengok alam ni sehari 2 kali je.
lepas tu Allah tinggalkan alam ni kepada wali kutub. Boleh percaya? Ha? Ini semua nak mengangkat, sebenarnya bukan nak angkat tok guru sangat, nak angkat aliran sendiri je, nak takabur lebih daripada orang lain. Tengoklah tarikat sama tarikat ni. Tarikat ni pun tak ngam dengan tarikat ni. Aku punya tarikat lagi power daripada hang punya tarikat. Allah serahkan alam ni kepada wali kutub daripada aliran kami. Allah tengok 2 kali je sehari. Bila kita sebut benda ni khurafat, benda ni mustahil akan berlaku, takkan Allah Ta'ala tinggalkan alam ni tak tengok langsung. Allah Ta'ala tu maha melihat. Bila kita tanya betul-betul, benda ni sebenarnya tak keliru, tu lah korang baca tak betul. Alam ni kan diuruskan oleh tenaga nasional. Apa kaitan tenaga nasional dengan jaga alam keseluruhan sampai Allah Ta'ala tak tengok alam ni? Dia boleh kait dengan benda-benda yang kita terima di bawah penguasaan manusia. Dia tak boleh beza mana satu di bawah kuasa manusia, kemampuan manusia, mana satu yang seolah-olah memberikan manusia lebih daripada kemampuan dia. Kibir, takabur, dan seterusnya. Taklid buta, duk ikut aja. Allah Azza wa Jalla mencela orang yang menggunakan taklid buta dalam bab akidah, dalam bab kepercayaan, sehingga Allah Ta'ala kata di antara sifat orang-orang yang taklid buta ni, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam kitabnya, kata mereka qalu bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kita ikut apa yang kita nampak kebiasaan tok nenek kita lah. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, walaupun tok nenek mereka itu tidaklah mampu untuk berfikir sesuatu ataupun tidak mendapat petunjuk. Tapi sebahagian daripada golongan kita percaya, sehingga menjadi kufur, sebahagian menjadi syirik, sebahagian mempercayai khurafat. Tuan-tuan pernah tahu kitab-kitab tarikat ada kata Ali bin Abi Talib ni menjadi mulia sebab apa? Ali bin Abi Talib ni Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia mulia. Di antara karamah Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib telah membunuh 2/3 daripada alien. Maka sebab itu dia digelar Syahi Mardan. Ni ada dalam kitab-kitab tarikat Naqsyabandi. Kita dengar pun biar betul. Betul, alien. Kita ingat alien workshop tu rekaan, rupanya betul. Ada orang percaya, tuan-tuan. Kita percaya roh ni bila keluar daripada jasad, matilah dia dan dia masuk ke alam barzah, betul? Tapi ada tok guru pergi ceramah, roh boleh tukar-tukar jasad. Ada orang percaya tak? Ada orang percaya. Masa kita tegur, hang Wahabi sebab tu hang tak percaya. Bila kita tegur, jenuh kita kena. Sebab apa yang sebut tu dianggap orang saleh, orang ada ilmu, tapi lama-lama dia pun tarik balik. Masa dia tarik balik, penyokong dia tak tarik balik pun gelaran Wahabi pada kita. Buat diam, kita buat diam, kita buat relax. Ini masalah taklid buta.